pada hari ini. So, seperti biasa, disclaimer dulu apa-apa yang kita bincangkan hari ini semuanya adalah discussion semata-mata. Bukanlah satu buy call, bukanlah satu sell call. Sekiranya anda membuka khidmat rujuk nasihat, perlu merujuk kepada dealer representatif anda. Okay, so kita akan tengok market US dulu macam mana. Dari market US dan mungkin few commodities. Lepas tu kita akan pergi tengok market Malaysia and then baru kita akan pergi kepada stock-stocks lah. Okay. Alright. So US, so apa berlaku malam tadi? Malam tadi ada Federal Reserve punya meeting. So nak menentukan interest rate. So interest rate di US masih lagi maintain tinggi. So dia tak turun, dia maintain, dia tak naik, dia tak turun, dia maintain je. So apa yang berlaku ialah bila dia maintain, because currently is actually dah agak tinggi, and then bila dia maintain higher for longer, membuatkan orang sell off lah, sell off stocks. Eh? Orang sell off stocks malam tadi, so that's why Dow Jones malam tadi dah jatuh about dekat 1000 point juga jatuh, 1000 point. Okay. Uh, So the reason being is because market mengharapkan untuk interest rate dikurangkan. So bila interest rate dikurangkan, stock market bila USD melemah sepatutnya dan stock market akan naik lah. Dia macam tu lah. Because borrowing menjadi lebih lebih murah. Tapi tak berlaku sedemikian. Dia adalah maintain. Dia maintain tinggi. So borrowing untuk USD masih lagi kekal tinggi. So that's why investor menjual malam tadi. Okay. Tapi however, melihat kepada trend, melihat kepada trend, actually masih lagi uptrend yang sangat kuat. So I would suspect mungkin ada possibility untuk nak turun because malam punya impact agak kuat. Tapi dia turun, dia tak adalah nak kata crash. I don't think so lah. InsyaAllah tak lah. Mungkin correction maybe. Macam ni correction. But how deep correction tu, I'm not too sure lah. Maybe somewhere around here, cari support balik ke, somewhere around here, and cari support balik. So, but nak kata dia nak turun sampai ke bawah, I don't think so. I don't think InsyaAllah tak. Not at least until I will suspect until tahun depan 2027 first half. First half. Okay. Because sebab apa kita tengok some company yang related dengan storage the storage macam SK Hynix. SK Hynix malam tadi juga ada dia punya quarter report punya earnings menunjukkan positif yang sangat banyak. Dia profit dia tinggi because AI menggunakan storage yang tinggi. So macam hard disk drive. Sebab tu kita tengok Penta hari ni pun naik banyak. Penta dah all time high lah. Penta dah RM8 lah. Penta Master. So, oh tak, bukan all time high. Semalam beberapa hari lepas. Tapi Penta ni naik lagi lah. Okay. Nanti kita tengok Penta. So, technology stocks masih lagi in play because dekat US teknologi punya company masih lagi doing very well. AI related masih lagi okay. Tapi dia itulah sebab dah naik lama AI punya gameplay ni dah terlalu lama dah sebenarnya. So it should be somewhere around dah dekat topish ya, but still menaik kan. So kita play je lah. Right? So that is US. So kalau tengok Nasdaq and Q. So Nasdaq pun turun banyak. Zrap. So I think is a correction. Tengok macam mana malam nanti. So I think dia akan play around. Mungkin cari support, dia akan buat support balik dan still cause trend masih lagi menaik. Untuk nak kata nak crash tak kot. I don't think so. Okay? And then kalau kita tengok crude oil CL. So crude oil malam tadi naik, lepas tu ni profit taking balik. So is nothing much. It's nothing much. Dia masih lagi respecting this downtrend line.
Masih lagi respecting. So it's okay. Nothing much. Perang US dengan Iran dah, kau cerita ni pun dah agak cerita lama. So whatever, and then kita tahu Trump punya cara, dia suka uh, dia suka announce tapi benda tak buat lah. Orang kata dia tako. Trump always chickens out. TACO. Kan? So dia kata dia nak serang, lepas tu dia tarik balik handbrake. Dia kata nak buat ni, atau dia tarik balik handbrake. So it's always like that lah. So sementara dia duk buat announcement, kata nak ni nak tu nak ni nak tu, on the back hand dia, dia punya anak-anak dia anak-anak dia semua, dia kuncu-kuncu dia semua trade stock, semua trade komoditi. Saya dapat info awal lagi, kata apa nak buat, apa nak announce kan. So it's not fair lah, but that is what the rumors is going on lah. That is what the rumors going on. Okay. So there is crude oil, then gold. Gold mana tadi pun naik banyak. GC, because of interest rate maintain. Okay, ni potong. Okay. So gold malam tadi naik zap. Hari ni gap up. Okay, tapi the trend masih lagi is a major downtrend lagi lah. Dia sekarang ni ada dekat dekat situ, dekat resistance tu. So kita nak tengok dia boleh, ni yang nak delete ni. Kita nak tengok dia boleh maintain ke tak support this level. Ah, so ada dua benda lah. Is either break ke atas atau break ke bawah. So kalau break ke atas, dan mungkin dia akan continue untuk nak rally, tapi nak rally dia akan sideways lah. Nak kata dia akan terus rally terus ke atas, I don't think so. I don't think so. Nah, kalau dia jatuh, tapi kalau dia jatuh pun it's not too bad. Kalau jatuh pun dah tak jauh sangat. I would think kalau jatuh pun should be somewhere around here. Somewhere around here. Tapi dah tak banyak lah. Ah, I would prefer kalau dia jatuh dulu. Serap dia jatuh, dia dia kutip liquidity kat sini, and then baru start naik balik. Tapi kalau naik pun tak naik macam ni. I suspect kalau dia jatuh sini, lepas tu dia buat sideways dulu. Lepas tu dia akan slow lah. Dia akan slow. Slowly ke atas. Macam tu. Okay. Ah, so that's the thing and goal lah. Okay, so s- uh, so kepada pemain-pemain goal, insyaAllah your opportunity akan datang. Tapi kena tunggu aja. Goal is okay. Okay, so that is goal. So kita dah tengok US, kita dah tengok few commodities. So and then next kita tengok kepada apa ni, index KLCI ya. So KLCI masih lagi maintain. Kita maintain lagi dalam ni, dalam this ranging yang sangat besar ni. Ah, Ranging yang sangat besar. Okay. Uh, so still, I would suspect dia akan still kali continue ranging. Still continue ranging. Ni. Ranging. Uh, range. Reason being is because kita tak kita punya catalyst for now dah tak banyak sangat dah. We need new catalyst. Sebelum ni catalyst kita AI dah lama gone. Bukan dah lama gone, maksudnya because dah lama in play kan. Construction pun dah agak lama in play. So we need something, we need a new catalyst. Something fresh. Could be election ke, tapi I don't think election is going to be soon lah. Election should be next year, hujung-hujung tahun ke, dia akan try to tarik as long as possible lah kan. But wallah alam. Um, but the thing is
market Malaysia akan macam ni. So, knowing that kita punya market adalah akan bergerak dalam keadaan sideways macam ni, tambahan pula dengan US mungkin dia tarik dulu tapi lepas tu baru rebound balik. So, mungkin kita akan berlega-lega kat sini lagi lah. Right? So, knowing that, so cara kita untuk nak trade adalah basically kita kena cari counter-counter yang strong counter yang jatuh balik ke support. Okay, strong counter ni, besarkan. Strong counter ni ialah biasanya adalah counter yang ringgit-ringgit lah. If you want to play, you have to for the time being kita kena tengok counter yang ringgit-ringgit. Macam ni Unisem yang mahal ni. For the reason being adalah sebab kalau yang counter penny um, dia naik tapi takut dia naik dia tak banyak. Tu nak kena reverse balik cepat. So untuknya lebih stabil, so kita kena ambil counter-counter yang for now yang in play adalah um, big cap dengan medium cap punya companies lah. Small cap will come. Small cap will come bila big dengan mid cap company dia dah habis main. Kira dah habis banyak gerak dan baru small cap. Okay. So seperti contoh Penta Inari ni Inari, so Inari macam ni, Inari kan, Inari dah naik, lepas tu dia sideways, so ni dah jatuh balik ke support, so these are the counter yang uh, we might be interested in lah. This counter lah macam ni. Masing